أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا
الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته إلى يوم لا ريب فيه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Sebelum tu nampak masih dari itu boleh kita bapakkan dulu bersama. Ya, okey, tuan-tuan, mohon biasa baik semua. Kalau ada ruang di depan tu belum kejap okey, padat aja kita kalau kena perlu. Alhamdulillah, minta kita semua tuan-tuan yang boleh bergerak lagi ke depan tu, minta kita sama-sama penuhkan soft bagi memberi ruang kepada saudara-saudara kita semua kita yang masih lagi berada di belakang tu. InsyaAllah mudah-mudahan semua yang akan mendapat tempat untuk sama-sama kita menjadikan solat sunat Idul Fitri sebentar lagi. Jadi alhamdulillah, yang berusaha barisan pegawai masjid, yang berusaha barisan ahli jawatan kuasa masjid dan Matawi, khususnya yang diraihkan pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini, tuan-tuan dan perempuan, anak-anak yang cantik, semuanya ceria, semangat keimanan dan juga semangat kegembiraan. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan limpah bundanya, izinnya, taufik hidayahnya, dapat sama-sama kita hadir berkumpul di masjid kita ini. Mungkin ada yang mau pulang untuk merayakan Syawal di giliran di Madawi. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ada kita tuan-tuan dan puan. Kita mau ada bersuara ada balik. Jadi alhamdulillah, masjid kita pun ada sedikit perubahan, berwajah baru. Mungkin dulu tuan-tuan tengok tak ada lagi ruang solat di belakang sana. Jadi alhamdulillah, semuanya hasil sumbangan tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Dan juga kita pun sekarang ni dalam proses nak siapkan member. Kita ada ubah keseluruhan, cuma kita masih lagi menggunakan kerangka yang sedia ada. Cuma kita edit sikit lah, desain yang terkini sikit. InsyaAllah mudah-mudahan yang dapat disiapkan. Jadi di kesempatan yang ada ini saya
Terlebih dahulu ingin mohon ampun dan maaf, terutamanya sekali buat ayah dan bunda saya yang ada bersama kita pada hari ini. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga kepada seluruh tuan dan puan sekalian, dan saya juga mewakili seluruh ahli jawatan kuasa masjid dan juga barisan ketua masjid dan Madawi mengucapkan selamat raya Aidil Fitri. Maaf saya kata batin. Taqabbalallahu minna wa minkum shalih amal wa kullu amin wa antum bi khair. Tuan-tuan dan puan yang saya kasih sekalian, setiap kali tibanya 1 Syawal dalam kesempatan yang seperti ini, saya memang tidak terlintas lagi memori saya hanya melainkan sebenarnya ada susu tubuh yang sepatutnya menjadi di depan ini. Itu yang terlintas di saat kita tiba 1 Syawal. Jadi beliau yang dimasukkan tak lain diterapkan almarhum Tuan Imam kita, Tuan Haji Syahidin. Jadi di kesempatan yang ada ini sama-sama kita bacakan Al-Fatihah. Tahniah untuk beliau dan juga ibu ayah kita yang telah pun meninggalkan kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita dan juga seluruhnya muslimin muslimat sekalian. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah, baik. Kami ketika di masjid kita ni sekarang ni bukan dah lagi menjadi tempat untuk ibadah khusus saja, tapi masjid kita dah pergi lebih jauh. Dia dah menjadi pusat kemasyarakatan, pusat komuniti untuk semua-semua kita berkumpul mengeratkan ukhuwah, menepikan segala perselisihan fahaman. Kita dapat bersatu di bawah buku masjid ini, alhamdulillah, bawah kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi masjid ini dah menjadi pusat kita mengeratkan suatu rahim. Saya seorang pribadi pun banyak bertemu dengan para jemaah, kadang-kadang melebihi para jemaah di masjid berbanding keluarga sendiri. Itu yang saya dapat rasakan sekarang. Alhamdulillah, rasa semakin erat ukhuwah kita sesama anak karya. Kita dapat duduk bekerjasama menjalankan apa-apa juga program yang baik, insyaAllah. Di kesempatan yang ada ini pun saya nak jemput sesiadah tuan-tuan nanti untuk jemaah raya, insyaAllah kita akan adakan jemput sesiadah. Nanti saya akan ulangi jemputan tersebut. Jadi bagi menambahkan pemasukan masjid ini, pihak masjid saya kata miskin saya Bismillahirrahmanirrahim. Pihak masjid pun menyusun beberapa lagi agenda program pembangunan untuk masjid kita. Yang pertama, kita nak lebarkan lagi ruang parking kereta, insyaAllah dalam rancangan kita nak tutup sungai kita ni, dalam proses lagi mendapat urusan dari pihak madam. Jadi tuan-tuan dan puan tolong doakan dipermudahkan urusan agar kita dapat melaksanakan projek tersebut dan membaikkan lagi untuk di keselesaan lagi kepada jemaah yang hadir. Jemaah dimudahkan parking. Jadi mudah-mudahan ada parking di sungai itu nanti akan menyelesaikan penyalin kenderaan yang tak. Dan juga yang sebenarnya kita akan buat juga tempat untuk lelaki, insyaAllah. Dan ada lagi 1-2 lagi yang tak perlu lagi saya maklum, itu yang terdekat doa tu. Jadi mohon doa semua lah. Dan juga masjid juga membuka ruang kepada tuan-tuan dan puan untuk sama-sama menyumbang apa yang berlaku perubahan sekarang ini, semuanya hasil sumbangan tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah. Jadi teruskan, dan sekiranya ada tuan-tuan ada cadangan yang membina untuk masjid kita, boleh tampil bersama dengan para rezeki untuk sama-sama kita membawa masjid kita ke arah memakmurkannya dan mencantikkan dan menceriakan lagi landscape masjid kita. Dan jadi di kesempatan ini juga sebelum saya sampaikan kalimat yang ketiga, saya juga ingin mohon ampun, saya mewakili seluruh ahli jawatan kuasa masjid, mohon ampun dan maaf kepada tuan-tuan dan puan. Kiranya ada kekurangan, kesilapan, tak mustahil untuk manusia. Jadi mohonkan maafkan kami, dan kami juga sentiasa terbuka menerima apa-apa teguran, cadangan untuk memperbaikan masjid kita, insyaAllah. Doakan kami agar kami dapat memikul amanah yang diberikan ini dengan baik, insyaAllah. Semoga Allah memberkati dan meridai kita semua ini. Dan juga khususnya adalah kaifiat melaksanakan solat sunat hari raya Aidil Fitri. Maka lepas niatnya adalah solat sunat Aidil Fitri raka'ataini mahmuman lillahi ta'ala. Saya sebenarnya
saya solat sunat Aidil Fitri 2 rakaat makmum kepada Allah Ta'ala. Maka keadaan macam biasa tak berubah setiap tahun. Kita disunatkan bertakbir pada rakaat pertama dengan 7 kali takbir dan diselangi dengan bacaan zikir baqiyatus shalihat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim sebanyak 6 kali. Kemudian pada rakaat kedua kita disunatkan bertakbir sebanyak 5 kali. Jadi saya takut saya tidak banyak lupa lah. Dia seorang manusia la yusamma al-insan illa li sababi nisyan. Tidak dinamakan manusia itu melainkan adanya nisyan sebab lupa, termaaf. Jadi pada rakaat yang kedua kita disunatkan takbir sebanyak 5 kali takbir dan juga bacaan akhirnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 4 kali. Jadi selepas itu disunatkan kita juga mengatur khutbah. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua bersiap pada hari ini. سووا صفوفكم رحمكم الله فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. ركع الصواب ركعة الصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي يوسد في صدور الناس. صلي بالله تعالى صلي بالله بما لله تعالى. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك
إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون
السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. اللهم إنا على ذكرك وشكرك. أسأل الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم وأتوب إليه. أسأل الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم وأتوب إليه. أسأل الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الحامدين حمد الشاكرين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا رب لنا الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد فتنال جميع الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن القولة ما يسر سلطانك الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دين محمد نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو
أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجل أحزاننا وذهاب همومنا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا إلى يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين وتوفنا مسلمين بالصالحين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم واجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جعلنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وجدتنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمن أحسن إلينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية والسلامة والمعافاة دائمة في الدين والدنيا والآخرة وفي الأهل والجسد والمال والولد والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العداء. اللهم ارزقنا رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا والحياة زيادة في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتأحد بسط شريعتك فوثق اللهم رابطتها وألمودها وهدها سبلها وابلها بنورك الذي لا يخفو واشرح صدورها بفضل الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحينا بمعرفتك وأمشها شهادتك في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal fasiqun walau karihal zalimun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yawmin la rayba fihi, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah wa inni usi nafsi wa usikum jami'an bi taqwallah wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Hadirin muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita bersama-sama meningkatkan rasa syukur serta memperkukuhkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan mentaati segala titah perintahnya dan menjauhi segala perkara yang dilarangnya. Mudah-mudahan kita semua dikurniakan keberkatan, perlindungan dan kejayaan di dunia dan di muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini tibanya 1 Syawal, bergemalah takbir dan tahmid memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakbir dan bertahmid sebagai tanda syukur atas nikmat berhari raya dan nikmat menyempurnakan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang dibacakan di awal khutbah tadi, yang bermaksud dengan ketetapan demikian Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangan sebulan Ramadan, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu. Semoga kamu bersyukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walilakukan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat kesempurnaannya. Ramadan yang telah kita lalui sepanjang sebulan yang lalu merupakan madrasah tarbiyah, madrasah tarbiyah yang mendidik hati kita supaya tunduk dan patuh kepada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya manusia tidak sepatutnya membesarkan atau menganggungkan sesuatu yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang lebih besar, lebih agung dan lebih berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, pada pagi Aidil Fitri ini kita diperintahkan untuk bertakbir dan membesarkannya. Kenapa kita diperintahkan bertakbir dan bersyukur? Kita bertakbir kerana Allah Subhanahu wa taala yang maha besar daripada segala sesuatu. Dialah Tuhan yang maha agung, sementara kita adalah makhluk ciptaannya yang berada di bawah kekuasaannya. Pada masa yang sama, kita juga diperintahkan untuk bersyukur
kita bersyukur kerana Allah Subhanahu wa taala memurniakan kepada kita nikmat iman dan juga Islam, nikmat kehidupan, nikmat panca indera serta nikmat keamanan, sehingga kita dapat menyambut Aidul Fitri dalam suasana gembira, tenang dan juga damai. Alhamdulillah, sebagai hamba-Nya kita dapat berhari raya dengan menunaikan solat sunat Aidul Fitri. Di samping mendengar khutbah, kita juga dapat bermaaf-maafan, menikmati juadah hari raya dan mengenakan pakaian yang cantik dan indah. Semua ini adalah nikmat yang wajib kita semua syukuri. Sesungguhnya dalam hati dan fikiran kita hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi maha besar. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 62 yang bermaksud, demikianlah Allah sesungguhnya dialah Tuhan yang sebenar-benarnya, dan sesungguhnya apa-apa sahaja yang diseru mereka selain Allah adalah batil, dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar kekuasaannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, takbir raya yang kita laungkan bukan sekadar tanda gembira dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan ia turut mengingatkan kita kepada perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum dalam mempertahankan agama Islam dan kota Madinah daripada serangan 10,000 tentera Al-Ahzab. Perjuangan besar yang berlaku pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijrah ini menjadi bukti bahawa kemenangan dan kemuliaan umat Islam datang daripada keimanan, kesabaran dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dengan keimanan yang teguh serta kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum, Islam di Madinah tetap terpelihara melalui semangat musyawarah dan kerjasama. Penduduk Madinah berhempas pulas mempertahankan kota mereka. Akhirnya dengan kekuasaan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tentera Al-Ahzab berjaya ditewaskan. Allah Subhanahu wa taala telah mengartikan peristiwa ini dalam surah Al-Ahzab sebagai pengajaran kepada umat Islam sepanjang zaman. Ia mengingatkan kita bahawa iman, kesabaran dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala akan membawa kepada kejayaan serta menjauhkan kita daripada kegagalan. Justru bulan Syawal yang kita raikan ini juga menjadi simbol kemenangan setelah umat Islam menempuh madrasah Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 22 yang bermaksud, dan ketika orang yang beriman melihat tentera Al-Ahzab, mereka berkata, inilah yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kami. Benarlah apa-apa yang telah dijanjikan Allah dan Rasulnya. Angkatan tentera musuh yang dilihat oleh mereka itu tidak memberi sebarang pesan selain menambahkan iman dan penyerahan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang lain, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Nabi SAW bertakbir sebanyak 3 kali. Kemudian baginda membaca, aibuna insya'allahu ta'ibun, abiduna hamidun, lirabbina sajidun, sadaqallahu wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Maksudnya, kami kembali insya-Allah dalam keadaan bertaubat, beribadah, memuji Tuhan kami dan bersujud kepadanya. Allah telah menepati janjinya, Allah menolong hamba-Nya, dan Allah mengalahkan golongan-golongan musuh dengan sendirian. Hadis riwayat Bukhari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, peristiwa peperangan Al-Ahzab mengajar kita bahawa orang yang benar-benar beriman tidak takut dan tidak goyah berhadapan dengan musuh Allah Subhanahu wa taala, sama ada di luar maupun godaan dari dalam diri. Bahkan ujian tersebut menambahkan lagi iman dan pergantungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat iman dan tawakal sebenar yang perlu dijiwai oleh umat Islam pada hari ini. Ramadan yang telah kita lalui hakikatnya mendidik jiwa dan kesabaran, disiplin dan juga keyakinan. Puasa tidak melemahkan umat Islam, bahkan menguatkan rohani dan jasmani untuk terus cekal menghadapi cabaran kehidupan. Oleh itu, setelah solat, puasa dan beribadah sepanjang Ramadan, hendaklah disusuli dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala serta penyerahan diri kepadanya. Sesungguhnya Syawal yang kita raikan ini bukan sekadar bulan kegembiraan, tetapi permulaan baru untuk kembali kepada fitrah
dan terus memperkukuhkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadi insan yang lebih bertakwa, lebih teguh melaksanakan perintahnya, lebih tegas meninggalkan perkara yang dilarangnya. Maka teruskanlah perjuangan mengamalkan Islam secara keseluruhan dalam kehidupan kita, keluarga kita dan juga masyarakat. Sentiasalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, jagalah salat, jagalah aurat dan hidupkanlah semangat muafakat agar kehidupan kita sentiasa diberkati Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 208 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam secara keseluruhannya dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah Aidul Fitri pada pagi ini, marilah kita hayati pengajaran berikut untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan seharian. Pertama, umat Islam hendaklah membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keimanan, wa fastakbir, tahmid dan rasa syukur atas nikmat iman Islam dan juga Islam serta kesempatan yang menyempurnakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kedua, umat Islam hendaklah mencontohi keteguhan iman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dengan bersabar, bertawakal dan tidak gentar menghadapi cabaran serta ujian dalam mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala dan menyuburkan suasana Islam dalam institusi keluarga kita dan juga masyarakat kita. Ketiga, umat Islam hendaklah menjadikan bulan Syawal sebagai permulaan baru untuk kembali kepada fitrah dan terus meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala titah perintahnya, meninggalkan segala larangannya serta mengamalkan Islam secara menyeluruh dalam kehidupan seharian kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menepati janji-janjinya kepada kami dan menjadikan kami mewarisi bumi syurga ini dengan sebebas-bebasnya. Kami boleh tinggal di mana-mana sahaja yang kami sukai di syurga ini. Maka pemberian syurga itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal soleh. Surah Az-Zumar ayat 74. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الله أكبر، 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 ولله الحمد. الحمد لله الذي وفق من شاء لطاعته من عباده المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، فإني أوصي نفسي وأوصيكم جميعا بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, marilah pada hari yang penuh berbahagia ini kita melafazkan rasa syukur atas nikmat iman Islam yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sesungguhnya Aidil Fitri yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk dirayakan dengan penuh kesyukuran dan dengan berbagai amal bakti yang dari Allah Subhanahu wa taala. Member berharap sambutan di seluruh negara pada hari ini dipenuhi dengan amalan-amalan yang sihat, tidak bercanggah dengan ajaran Islam, tidak menghina Islam dan tidak mencemarkan keberkatan Ramadan yang baru sahaja berlalu. Aidil Fitri berarti merayakan kemenangan kerana menundukkan hawa nafsu dan membolehkan kita kembali kepada jati diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, hamba Allah yang cintakan keamanan dan juga keharmonian. Sidang jemaah sekalian, sesungguhnya apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya melalui ibadah puasa adalah sifat takwa, kerana takwa itu adalah sebaik-baik bekalan di hari akhirat kelak. Memang ingin menyeru kepada hadirin dan hadirat sekalian agar kita bersama-sama meneruskan kesinambungan puasa Ramadan dengan mengamalkan berpuasa sunat di bulan Syawal. Daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka siyamid dahri." Maksudnya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, ianya bersamaan dengan berpuasa sepanjang tahun. Hadis rawahu Muslim. Memang juga mengingatkan sekali lagi bahawa Aidil Fitri memberi peluang kepada kita untuk membina tautan kasih sesama kita melalui zakat fitrah dan zakat harta yang telah kita bayar pada bulan Ramadan yang lalu telah memberi keceriaan dan keriangan kepada golongan fakir miskin untuk sama-sama menyambut hari kemenangan ini. Justru dalam detik sebegini kita merasa begitu teruja dapat bersama-sama menyuburkan kasih sayang, mahabbah, mawaddah serta menghakis perasaan kebencian dan juga permusuhan. Tidak hadirin sekalian, pada hari ini juga marilah kita memperbanyakkan ucapan selawat dan salam ke atas baginda Nabi Muhammad SAW, kerana telah menyampaikan Islam kepada kita melalui pelbagai bentuk pengorbanan dan jihad baginda. Tanda kasih kita kepada baginda adalah dirakamkan dalam bentuk menyempurnakan subhanallah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segala tegahannya, dan seterusnya memperbanyakkan ucapan selawat dan salam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 56, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارض اللهم على الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك مولانا الأمير الكريم السلطان صلاح الدين ابن المرحوم السلطان بدليشة وولي عهد سمو الأمير شرف الدين بدليشة ابن السلطان صلاح الدين وجميع الأسرة الملكية اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد واجعل التقوى لهم خير زاد إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين اللهم احفظ بلادنا من كل سوء واعذها من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نسألك الأمن والأمان في كل حين وزمان اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا الله يا Tuhan kami, dengan sifatmu yang maha pemurah dan maha mendengar, Engkaulah yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu ya Allah. Kami hamba-Mu yang lemah ini merayu kepada-Mu ya Allah, agar Engkau ampunkan segala dosa yang telah kami lakukan selama ini ya Allah. Ampunilah juga dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Rahmatilah mereka seperti mana mereka telah mengasihi dan mendidik kami sejak kecil lagi ya Allah. Hindarkanlah kami dari sebarang bala bencana, wabak, penyakit, perbuatan-perbuatan keji dan juga mungkar. Hindarilah kami daripada hiburan yang melalaikan ya Allah.
Hanya padamu jua ya Allah tempat kami mengadu dan mohon pertolongan. Ya Allah ya Tuhan kami, satukanlah kami atas agama-Mu dan hindahkanlah kami dari perselisihan yang berpanjangan. Jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan salat serta tekun mengamalkan masjid. Sesungguhnya hanya padamu jua ya Allah doa kami mohon diperkenan dan diterima. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطى. الله أكبر ولله الحمد. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال من العائلين والفائزين وكل عام وأنتم بخير. Ahli Jawatan Kuasa Masjid Jamek Kubang Jawi mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.